She's just a troublemaker, you know. I mean, she's known. Kalau kau dah katakan si budak Greta Thunberg ni tak kerti mengawal kemarahan, suka buat kacau, macam mana dengan kau pula Trump yang menyokong menyebabkan 67,167 orang telah terkorban, telah menjadikan 169,679 orang cedera, 460 orang telah terkorban kerana kebuluran dan menyebabkan juga 90% di semenanjung Gaza itu musnah dan telah menggugurkan 200,000 tan bahan letupan di semenanjung Gaza dan menyebabkan juga 95% sekolah musnah, 38 hospital juga musnah dan menjadikan Gaza tu tempat hab kebuluran paling tertinggi di dunia, tanpa air bersih, tanpa makanan. Jadi apa komen korang? Gerak lu, apa? Hola, peace, one love. Assalamualaikum. Free Palestine. Peace.